Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan, keizinan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam live baca ikut guru siri yang ke-5. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu ayah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Sahabat semua sihat ke? Selamat pagi, sabahal khair. Mudah-mudahan ibu-ibu ayah sihat-sihat selalu, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa, sebelum kita nak mulakan sesi baca Al-Quran, terlebih dahulu ibu-ibu ayah-ayah, jom sama-sama kita kongsikan live big ini di Facebook anda masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, tekan copy link, share dengan rakan-rakan kita, adik-adik kita dalam grup tersebut. Okey, insya-Allah. Dan yang ketiganya, ibu-ibu ayah boleh tekan boleh tag nama sahabat-sahabat anda. Okey, boleh tag di dalam komen ini nama sahabat-sahabat anda supaya mereka sama-sama dapat membaca Al-Quran insya-Allah. Dan share, terima kasih. Jadi insya-Allah ibu-ibu ayah yang mana yang bagi salam tu, insya-Allah terus tekan button share di Facebook masing-masing ibu-ibu ayah, dan cuba komen dan share. Boleh? Baik, insya-Allah. Alhamdulillah sihat ustaz. Terbaik, alhamdulillah, terima kasih. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang mana yang baru salam, bagi salam tu ibu-ibu ayah. Yang mana yang tulis dan kongsi dan share, yang belum lagi tekan button share, yang belum lagi share di Facebook masing-masing, boleh tak nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, share di Facebook anda sekarang untuk live ini insya-Allah. Okey? Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat Al-Quran yang sudi berkongsi rezeki di pagi hari bersama mai mengaji ni, yang menghantar stars. Alhamdulillah, semua dilimpahkan rezeki anda selalu insya-Allah. Dan share, terima kasih. Baik, pada pagi ni ibu-ibu ayah, alhamdulillah kita nak khatam surah Al-Ahzab. Okey, kita nak khatam surah Al-Ahzab insya-Allah. Jadi buka muka surat 426 ayat 55 insya-Allah. Jadi tanpa buang masa lagi, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين 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 يا رب العالمين. Okey, ibu-ibu ayah, jom buka muka surat 426 surah Al-Ahzab. Okey. Ayat 55. Okey, jom. Kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. Okey. Sekali lagi saya ulang ibu-ibu ayah. Baik, ayat 55 ni ibu-ibu ayah dia ada 1 2 3 4 bacaan mat yang lebih pada 2 harakat. Okey, ada 4. Jadi kena tarik nafas panjang-panjang ibu-ibu ayah. Sebab apa? Kita nak mati kat sini. Nak baca berapa ni bacaan mat yang tanah ombak ni? Ambil 4 harakat saja. Okey, jangan baca lebih, ambil 4. Baik. Tarik nafas panjang-panjang, tegakkan badan. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihin wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihin. Bila sukun dengan nun berhenti, waqaf dekat nun sabdu kena dengung. Ihin kena ada dengung. Wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihin. Nah. Sini. Wala abna'i akhawatihinna wala nisa'ihin wala
أبناء أخواتهن ولا نسائهن. Ambil balik wala nisa. ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. Oh, saya baca ni hin tadi. Aymanuhun. Tu baru betul. Wattaqina Allah. Wattaqina Allah. Inna Allah kana ala kulli shay'in shahida. Inna Allah kana ala kulli shay'in shahida. Okey, riwayat ayat dalam surah Al-Ahzab. Ini ayat paling famous lah. Famous ni bermaksud ayat yang selalu kita dengar. Surah Al-Ahzab ayat 56. Okey. Siapa yang ayah-ayah yang berada dalam ni, saya tak sure lah ayah-ayah ada tak dalam ni. Ada tak ayah-ayah ada dalam ni? Sebab saya dah tengok rata-rata semua ibu-ibu je. Kan ada tak? Kalau ada tolong muncul. Okey. Kenapa? Sebab ayat ni kita akan dengar ketika mana Bilal membaca membaca selawat ni, baca ayat ni. Okey, untuk peringatkan kepada jemaah supaya kita lebih supaya kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. Ada no? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kata ada tu alhamdulillah. Terbaik ibu ayah. Masya-Allah. Okey, cuba kita baca ayat 56. Dekat ya ayyuhalladzi, kita tak berhenti dekat sini. Kita habiskan terus. Ya. Apa? Okey, tarik nafas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sambung. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu.
Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu Masih. Okay, sekali lagi. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Okay, ambil balik wa rasul. Wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ulang وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض. Dengan marad, dengan bunyi dal. Okey.
Sebab dia tak ada sini huruf dal, ni huruf dot. Dot tebal. Marad. Bila sukun pun tetap bunyi tebal. Marad. Tanpa ada lantunan lah. Okay, sekali lagi. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض. أمي بلي والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. كمل balik. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما شاء الله تبارك الله. Ibu Yayah sambung muka surat seterusnya 427. Okey, untuk maklumat ibu-ibu ayah, kita nak khatam surah Al-Ahzab pada pagi ni. Jadi kita buka muka surat terakhir. Okey, dan insya-Allah hari Sabtu ni kita masuk surah Sabah. Okey, jom ibu-ibu ayah semua. Yang mana yang belum share, pastikan ibu-ibu ayah bila join live, perkara yang wajib ibu-ibu ayah kena buat adalah tekan button share. Share di Facebook anda. Okey, insya-Allah. Baik, sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takuna qariba. Bukan nu qariba. Okay, sekali lagi. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba.
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Okey, sekali lagi. Saya tinggal wow noh. Okey. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Yayah yang menegur. Okey, saya tinggal wow ni. Kalau tak silap saya lah. Okey. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Baik, sambung. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. Okay, tarik nafas Ibu Yayah. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا
فبرأه الله مما قالوا. فبرأه الله مما قالوا. وكان عند الله وجيها. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Okey, waktu dekat sadidah. Kita baca sekali lagi. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Okey, sambung. Jangan ibu-ibu ya, mata mata. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Makan. Okey. Ayat 71. Tertinggal qaf. Mana? Ayat mana? Ayat tadi ke? Tolong tunjuk jap kat mana ibu-ibu ya. Kalau saya terlepas pandang ke. Rasa macam saya dah sebut semua lah. Nanti tolong tulis ayat berapa. Senang saya ulang satu ayat tu. Okay. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض Ustaz apa betulkan tadi? Betul. Saya kalau tertinggal apa kali kedua saya baca tu insya-Allah. Insya-Allah dia lagi better. Okey, terima kasih ibu ayah semua. Baik. Saya ulang sekali lagi nah. Inna 'aradna al-amanata 'alal Okey, sekali lagi. Inna 'aradna al-amanata 'alas
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. Ambil balik. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا. Ayat akhir. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. Okay, mati dekat musyrikat. Okay, sekali lagi. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. Okay, ambil balik والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah ibu ayah, tahniah kerana anda dah khatam surah Al-Ahzab pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari Sabtu nanti kita akan sambung pada muka surat 428 surah yang baru, iaitu surah Saba, insya-Allah. Okey. Wallahu taala a'lam. Terima kasih semua. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah kita tangguh pengajian kita dengan doa tilawah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih semua yang hadir, terima kasih ibu ayah semua yang sentiasa istiqamah dengan Al-Quran di live kami mengaji. Terima kasih juga ibu ayah yang sudi share stars. Alhamdulillah, semoga dilimpahkan rezeki anda selalu, insya-Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah hati dengan Al-Quran.